Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a'i ila al-huda wa dilalati ala al-khair wa ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, dia batuk kan. Okay. Jadi insyaAllah setelah seminggu kita tak berjumpa, Allah rezekikanlah kita untuk berjumpa lagi. Minta maaf lah untuk minggu lepas tak dapat lah untuk jalankan kelas. Saya masa tu masa agak padat sikit. Lepas tu ada kena persediaan sikit lah untuk imtihan dan sebagainya. InsyaAllah sejak. Jadi insyaAllah setelah kita dah belajar lah untuk hal yang sebelum ni kan, bab nifas, InsyaAllah kita akan mulakan bab yang baru lah dan bab yang panjang. Bab istihadah. Wanita, hukum wanita, istihadah dan 7 bentuk mustahadah. Selain ni kita jana guna notebook LM. Ada ahli beg Ana lah ajar guna notebook LM kan. Jadi kita manfaatkan AI. InsyaAllah ahli beg. Okay. Kalau ada salah eja tu sorry lah tak sebab AI kan. Jadi kita sama-sama tengok mana yang salah boleh betulkan. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qulu amin. Ad-darsu sadis fil mustahadah wa ma yalzamuha. Arafna fi ad-durusi as-sabiqah anna ad-dam al-kharij min al-farji wahid imma an yakuna haidan, nin aw nifasan, thalatha aw istihadah wa la rabi'a laha. Kita dah belajar dalam pelajaran yang lepas bahawasanya darah yang keluar daripada faraj wanita ini, yang pertama sama ada dia adalah haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah, wala rabi'a laha, dan tak ada yang keempat. Summa inna ad-dam al-istihadah minhu ma yakunu aqibal haid aw nifas. Kemudian sesungguhnya darah istihadah ini antaranya ada yang keluar selepas darah haid ataupun nifas. Walahu suwarun sayatil hadisu anha insya-Allah. Dan baginya beberapa bentuk yang akan diceritakan insya-Allah fid darsainil qadimain, dalam 2 bab yang mendatang. Bab 7 dan bab 8 lah kita akan belajar 7 bentuk kan. Wa imma an la yakuna aqiba haidin aw nifas. Darah istihadah ni dia ada lagi satu jenis kan. Ada tadi yang dia direct selepas haid ataupun nifas. Wa imma an la yakuna aqiba haidin aw nifas. Lagi satu dia adalah yang bukan direct selepas haid dan nifas. Fahuwa aidan damu istihadah. Dia juga dikira damu istihadah. Walakin la tajri fihi suwar al-atiyah. Tapi dia tak perlu melihat kepada bentuk-bentuk yang berikut. Jadi dia tak perlu rujuk kepada 7 bentuk yang kita akan bincangkan nanti. Okay. Wazalika ka'an ata qabla sinnil haid. Dan contohnya seperti datangnya qabla sinnil haid, sebelum umur haid. Umur haid berapa? 9 tahun. Qamariyah takribiyah. Aywa, pelajar cemerlang Ana. Okey. Au qabla tuhri 15, ataupun sebelum suci 15 hari. Au naqasa an yaumin wa laylah, ataupun kurang daripada sehari semalam. Au kana dam talqin wa lam nahkum bi annahu haid, ataupun darah sakit bersalin. Okey. Wahid hukmul mustahadah. Apa hukum wanita yang istihadah? Okay. Apa hukum dia kan? Macam mana kan? Haitsu hakamna bi anna dam istihadah atau dam fasad fa innahu hadas daim yang qudul wudu. Okay, hukum dia itu. Hakamna bi anna dam istihadah, kita hukumkan bahawasanya darah istihadah atau dam fasad ataupun darah fasad ini fa innahu hadas daim yang qudul wudu. Dia merupakan hadas yang berterusan, yang qudul wudu, yang berterusan membatalkan wudu.
Wala yamna'u as-shaum was-salah, dan dia tak menghalang puasa dan solat. Fal mustahadatu taghsilud dam, maka wanita yang istihadah ini taghsilud dam. Okey. Mestilah mencuci darah. Wa tarbitu ala mawdi'ihi, dan mestilah dia mengikat di tempatnya. Tempat apa tempat darah. Mawdi'ihi tu mawdi' furujid dam. Wa tatawadda'u likulli fardin, dan hendaklah dia berwuduk pada setiap solat fardu. Wa tusalli. Okay, nanti kita akan tengok detail lah macam mana cara wanita istihadah ni nak solat. Okay. Wa dalilu ala zalik, dan dalil ke atas perkara yang disebutkan ataupun hukum istihadah ni, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis daripada Sayyidah Aisyah, qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh. Okay, kita dah baca dah kan hadis ni sebelum ni. Fatimah binti Abu Hubaysh ni memang dia adalah kisah yang setiap kali kalau kita bincang pasal istihadah memang sebut nama Fatimah ni. Wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadha fala adhur afa ad'u salah, sesungguhnya aku adalah wanita yang diuji dengan istihadah, fala adhur, tapi aku ni belum bersuci kan. Aku tak bersuci, afa ad'u salah, adakah aku ni perlu meninggalkan solat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la innama zalika irkun, tidak, sesungguhnya itu adalah darah urat ataupun darah sakit lah kan. Walaysa zalika bil haidah, dan darah itu bukanlah darah haid. Fa iza aqbalatil haidatu fatrukis salah, dan apabila kamu telah menerima haid, fatrukis salah, maka tinggalkanlah solat. Fa iza zahaba qadruha faghsili anki ad-dam wa salli. Dan maka apabila telah berlalu kadar haid tersebut, mandilah kamu daripada darah tersebut, wasalli, dan solatlah. Sini petunjuklah bahawa hukum wanita istihadah ni dia tetap kena solat walaupun dia dalam keadaan daimul hadas. Okey. Semua jelas kot bab tu. Insya-Allah. Okey. Ma yalzam al-mustahadah fi'luhu iza aradatis salah. Apa yang wanita istihadah ni perlu buat jika dia nak solat. Kalau dalam kitab ni dia ada listkanlah step-step dia kan. Okey. Kalau kat dalam nota depan ni ada disertakan ada 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okey, kita tengok. Awalan, an taghsila al-mustahadah farjaha qabla al-wudu. Okey. Wanita yang istihadah ni perlu mencuci faraj dia ataupun kemaluan dia sebelum dia berwudu. Cuci tu cuci dari apa? Cuci daripada darah istihadah tu lah. Okey. Thaniyan, an tahshwa farjaha wujuban bidahwi qutnin. Hendaklah dia menyumbat ataupun mengisi farajnya wujuban binahwi qutnin, secara wajib dengan sesuatu seumpama kapas. Guna benda yang boleh menyumbat lah kat dalam dia punya kemaluan kan. Okay. Wa zalika daf'an lin najas. Dan hal ini adalah untuk menahan najis tersebut, atau takhfifan lahu, ataupun untuk mengurangkan kedebatan darah yang keluar. Okay. Wa innama yajibu zalik bisyurut. Okay. Wa innama yajibu zalik bisyurut. Maksudnya perkara ni menyumbat kapas di dalam faraj ni dia adalah wajib dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat lah, maksudnya untuk menyumbat ni pun ada syarat. Wahid, an la tata'azza bihi ta'azziyan la yuhtamal adah. Mestilah tak menyakiti wanita tersebut. Bila dia sumbat tu tak rasa sakit. Sakit tu la yuhtamal adah. Sakit yang tak dapat ditahan secara adatnya. Contoh ada setengah orang bila letak sesuatu kat dalam kemaluan tu dia akan rasa sakit kan. Jadi tak sesuai lah, dia tak boleh untuk letak sumbatan tu. Letak kapas kan, kapas. Itnin, anda takuna sa'imah. Hendaklah dia tidak berpuasa. Sebab kan kalau kita puasa, kita tak boleh masukkan apa-apa dalam apa? Rongga kan. Okay. Jadi faraj ni pun adalah salah satu rongga. Okay. Kita tak bolehlah sumbat waktu kita tengah puasa. Okay. Fa in kanat sa'imah tarakatil hashwa naharan. Okay. Jika kita berpuasa, hendaklah kita meninggalkan sumbatan pada siang hari. Maksudnya kita hanya sumbat waktu malam je. Tu tarawih tu kan. Okay. Salisah, an tahtaja ilaih fa in lam tahtaj ilaih lam yajib.
Hendaklah dia ni memerlukan kepadanya. Jika tidak memerlukan, maka tak wajib. Contoh, kita ni kalau kita tak sumbat, darah tu tak terkeluar pun. Okay. Jadi kita tak memerlukanlah kepadanya. Yang ketiga, an ta'siba ba'da zalikal farj wa yajibu al-'asbu bi syartain. Hendaklah membalut atau mengikat faraj tersebut. Ikat ni kalau zaman dululah, ikat pakai kain. Ada setengah sekolah tu yang dia tak bagi pakai pad kan, pakai kain. Sekolah mana Oh, janganlah Malaysia. Okay. Okay. Jadi balut ni istilah lama lah. Kalau kita hari ni pakai pad, tuala wanita. Okay. Pakai tuala wanita. Okay. Wajib untuk kita pakai al-asbu, pengikat ataupun pembalut ni lah, bisyartain, dengan 2 syarat. Wahid an tahtaja ilaih, memerlukan kepadanya. Maksudnya kalau kita ni tak pakai, darah tu boleh terkena pakaian dan sebagainya. Okay. Bi'allam yang qati' dam bil hashwi. Contoh, darah tu kita sumbat kan. Contoh tadi kita dah pakai sumbatan dengan kapas, tapi darah tu masih keluar. Jadi bila masih keluar, kita perlu untuk balut lagi. Okay. Fa in qata'a dam bil hashwi lam yajib. Jika tak tertahan darah kita, jika tertahan darah kita dengan sumbatan, maka tak wajib untuk ikat. Okay. Yang kedua adalah alla tata'azza bihi ta'ziyan la yuhtamal 'adah. Okay. Hendaklah dia tak menyakiti. Secara adatnya tak sakit. Ataupun secara adat kebiasaannya kalau menyakiti tak boleh. Kalau tak menyakiti wajib. Okay. So itulah step dia kan. Lepas tu timbullah persoalan kat bawah. Wa hal yakfil iktisar 'alal asab. Bukan asab tebu. Asbi. Wa hal yakfil iktisar 'alal asbi. Adakah cukup kalau kita ni pakai pad je, tak payah sumbat? Kan kita kalau hari ni kebiasaan, biasa kita tak akan pakai sumbatan dah kan. Kita hanya akan pakai pad je ataupun panty liner dan sebagainya. Jadi adakah boleh lah kan? Okay. Al-jawab, na'am yakfi. Jawapannya boleh. Okay. Yakfil iktisar 'alal asbi in mana'ad dam. Jika boleh menampak ataupun menahan darah. Wa'tamadahu ar-Ramli. Dan pandangan ni adalah pandangan Imam ar-Ramli. Kalau dalam fiqh Syafi'i ni ada 2 pandangan ulama besar lah yang biasanya ada khilaf. Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Haytami. Kita kalau kat Malaysia biasa kita ambil pandangan Imam ar-Ramli. Tapi ada juga kadang-kadang kita akan bandingkanlah tengok pandangan Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Okay. Nanti kita akan jumpa banyak lagi nama Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar kat belakang. Bab istihadah. Okay. Rabi'an, langkah yang keempat. An tatawadda'a ba'da dukhulil waqtis salah. Hendaklah berwuduk selepas masuk waktu solat. Wala yajuz an tatawadda'a qabla dukhuli waqtis salah. Dan tak boleh untuk kita ni wanita yang istihadah ni berwuduk sebelum masuk waktu solat. Li'annaha taharah darurah. Okay. Kerana dia ni adalah taharah yang dalam keadaan darurah. Okay. Khamisan al-mualah bainal kull. Hendaklah berturut-turut pun berterusan antara setiap step tu. Fatajibul mubadarah bil hashwi ba'da ghaslil farj. Fal mubadarah ba'da zalik bil asb. Fal wudu' fas salah. Okay. Hendaklah berterusan dalam setiap step. Jadi daripada step 1 sampai step 5, dia kena berterusan dan kena bersegera. Al-mubadarah. Mubadarah tu bersegera. Okay. Mestilah mubadarah bil hashwi, sumbat. Lepas dah basuh terus sumbat. Lepas dah sumbat terus ikat. Lepas dah ikat terus wuduk. Lepas dah wuduk terus solat. Wala yajuz laha an tuakhiris salah li syai'. Dan tak boleh untuk wanita yang istihadah ni melewatkan solat dia bagi sesuatu. Illa, ada kecuali kat situ, ada istisna. Illa maka na limaslahatis salah. Melainkan untuk perkara-perkara kemaslahatan solat.
Contoh apa kemaslahatan solat Apa contoh kemaslahatan solat? Saya cari jawapan dalam buku dah sekarang. Okay. Apa? Kasatri aurah seperti menutup aurat. Contoh dia dah siap-siap dah bersih semua tapi tak tutup aurat lagi dia kena tutup aurat dulu. Pakai telefon dulu. Okay. Wantizaril jamaah dan menunggu jemaah. Sebenarnya menunggu jemaah pun antara perkara maslahah solat. Jadi boleh sebenarnya wanita yang istihadah ni lewat sikit solat dia sebab tunggu jemaah. Contoh dia seorang je. Kawan dia tengah siap dalam tandas. Boleh je untuk dia tunggu kawan dia seorang tu. Lepas kawan dia dah siap, terus dah start solat. Okay. Wa ijabatil muazzin. Dan menjawab azan. Jawab azan. Okay. Wa iqamatis salah dan iqamat. Wa ratibah al-qabliyah dan salat sunat rawatib qabliyah. Fa in akharat li ghairi maslahatis salah darra wa wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddam. Jika dia melewatkan li ghairi maslahatis salat, bagi perkara yang selain daripada maslahat solat. Contoh, dia dah ambil wuduk semua, tiba kawan dia buka open table. Jom makan weh. Jom makan, jumpa pergilah makan. Dia kena ambil balik, kena ulang balik step daripada awal tadi. Okay. Sadisan, yajibu 'alaiha al-wudu' li kulli fardin. Wajib ke atasnya berwuduk pada setiap kali solat fardu. Wa kaza yajibu 'alaiha li kulli fardin aidan tajdidu ghaslil farj wal hashwi wal isabah fil asah. Begitu juga wajib untuk dia ni memperbarui daripada step 1 sampai step 5 tu setiap kali solat fardu pada pandangan asah. Kiranya ada pandangan yang sahih lah kan. Kalau ada asah mesti ada sahih lawan dia kan. Okay. Kalau pandangan yang sahih dia ada kat bawah. Tahu sama tak? Ada kat bawah. Ada kan? Nombor 1 tu muqabil asah. La yajib tajdiduha. Tak wajib pun untuk memperbaharui ikatan tadi tu, sumbatan tadi. Cukup dia ni memperbarui wuduk sahaja. Tu pandangan yang kedua lah. Tapi pandangan yang asahnya, yang lagi kuat dalilnya adalah wajib memperbarui semua. Okay. Jelas tak? Jelas. Okay, kalau tak jelas tengok ni. Tengok kat depan. Dia ada step-step dia lah. Puasa ke tak puasa? Okay. Tampan ni siapa yang pernah guna tahulah kot Dia sejenis kapas yang kita sumbat lah kat dalam kita punya kemaluan. Dia memang dicipta khas untuk wanita, so tak adalah sakit. Okay. Boleh adakah anda berpuasa siang hari? Kalau ya, tak boleh pakai. Kalau tak, boleh pakai. Adakah darah terhenti dengan pad sahaja? Kalau ya, terhenti dengan pad sahaja, jawapannya tampun tak wajib. Cukup sekadar pad. Kalau tak cukup, adakah penggunaan tampun memudaratkan anda? Okay. Kalau memudaratkan diri, ya sakit kalau pakai. Gugur kewajipan. Guna pad sahaja. Okay. Kalau tidak, wajib guna berserta pad untuk menahan darah. Okay. Jelas tak? Yes, insyaAllah. Okay. Dia masuk pula soalan-soalan kan dalam kitab ni ada. Halil mustahadah an tatanaffal. Adakah boleh untuk wanita istihadah ni solat sunat? Okay. Contoh macam solat sunat tarawih kan, lama. Boleh ke wanita istihadah ni solat sunat tarawih? Lil mustahadah an tatanaffal ma sya'at fil waqti wa ba'dah. Okay. Bagi wanita mustahadah, boleh sahaja untuk dia ni menunaikan solat sunat. Apa je sahaja jenis solat sunat yang dia nak. Fil waqti wa ba'dah. Okay. Pada waktu dan selepas waktu solat tu lah. Okay. Hukmu khurujid dam ba'dal asbi. Apa hukum darah keluar lepas kita dah ikat? Maksudnya kita tengah solat tu tiba-tiba keluar darah kan. Okay. La yadur. Tak mengapa darah keluar selepas dah ikat. Illa in kana bisababi taksiri fi syaddi. Okay. Melainkan jika sebabnya adalah kerana kurang ketat pada ikatannya. Okay. Hal yu'fa an damil mustahadah. Adakah darah istihadah ni
antara yang dimaafkan kan. Okay. Kat sini ada dua pandangan. Pandangan pertama, yu'fa an kasir wa qalil damil istihadah. Okay. Kalau sikit dimaafkan. Ini pandangan Imam Ibnu Hajar. Okay. Tapi pandangan Imam Ramli, yu'fa an qalilihi faqat. Okay. Dimaafkan kalau sedikit saja, kalau banyak tak dimaafkan. Ni najis-najis lah, najis yang dimaafkan. Okay. Contoh tengah solat tu keluar darah kan, terkena sikit. Kalau sikit, kalau menggunakan pandangan Ibnu Hajar kata dimaafkan. Tapi Ibnu Hajar dengan Imam Ramli dua-dua kata dimaafkan. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar kata sikit ke banyak boleh. Kalau kita belajar dekat kelas dulu, Syekh kata ar-ra'yu tsani mu'tabar. Pandangan yang kedua tu adalah lebih mu'tabar lah. Okay. Pandangan Imam Ramli. Hukmu inqita'id dam al-mustahadah. Hukum terputusnya darah istihadah. Apa situasi dia ni kan? Situasi dia, iza tawadda'atil mustahadah summa inqata'id dam ba'dal wudu' aw fihi aw fis salah. Jika seorang wanita yang istihadah ni dia dah berwudu, tiba-tiba dia punya darah tu berhenti, darah istihadah dia dah stop. Okay. Dia stop waktu bila kan? Dia stop waktu ba'dal wudu, selepas dia berwudu, aw fihi, ataupun ketika berwudu, aw fis salah, ataupun ketika dia sedang solat. Okay. Apa yang dia perlu buat kan? Macam ni, situasi dia ni kan, darah dia tiba-tiba dah terputus. Okay. Dia ada jika maka jika. Okay. Situasi pertama dia, fa in wasi'a zamanul inqita' wudu'an was salata wajaba i'adatul wudu' wa ma ma'ahu. Okay. Jika masa yang dia ada, masa dia terputus darah istihadah tu cukup luas untuk dia berwuduk dan solat balik, wajaba i'adatul wudu' wa ma ma'ahu. Wajib untuk dia ulang balik wuduk dan solat lagi. Ni jika masa dia luas. Okay. Wa illa, jika masa dia sempit, tak cukup. Bi'allam yakun bi'allam yasa' zamanul inqita'. Iaitu zaman dia tu sempit, masa dia tu tak cukup. Wudu'an was salah, tak cukup untuk wuduk, tak cukup untuk solat sikit lagi nak habis waktu. Okay. Fala yalzamuha syai', maka tak wajib lah untuk dia ni ulang lah solat tu. Okay. Persoalan, wahal laha an tusalli ba'da inqita'id dam iza i'tadati inqita'id dam wa 'audah. Okay. Adakah dia ni wajib solat jika selepas terputus dam, selepas terputus darah, jika dia ni adat dia terputus darah dan datang balik darah. Okay. Tu kan. Dia dah habis wuduk untuk solat, darah dia terputus, tapi dia ni ada kebiasaan kalau darah terputus mesti darah dia akan datang balik. Okay. Adakah wajib untuk dia ni solat? Okay. Al-jawab, annaha laha an tashra'a fi salah iza i'tadat 'audat dam an qurbin. Okay. Hendaklah dia teruskan solat macam biasa kan. Baginya hendaklah dia meneruskan solat jika adat darah dia tu keluar balik dalam tempoh yang singkat. Maksudnya dia terputus set je lepas dia ambil wudu. Lepas tu time solat nanti confirm darah dia akan keluar balik. Tu adat dia. Okay, maka dia kena teruskan solat je macam biasa sebab dia still istihadah. Dia still wanita mustahadah. Okay. Au akhbaraha siqatun 'arifun bi'audihi an qurbin, ataupun dia ni dah dimaklumkan oleh orang yang dipercayai, orang yang berpengetahuan, ataupun doktor lah, ataupun pakar sakit puan ke kan, cakap kamu ni memang jenis darah akan datang balik, terputus-putus. Jadi kita dah confirm benda tu akan jadi kan. Summa illam ya'udid dam an qurbin. Contoh dia dah solat. Okay, dia dah solat dan dia sangka darah dia akan keluar dalam masa yang singkat. Summa illam ya'udid dam, tapi tiba-tiba darah dia tak datang pula waktu tu. Kira darah dia tak seperti yang dia expect.
lari daripada expectation dia kan. Okay. Bana butlan wudu wassalah. Jelaslah batal wuduk dan solat dia. Okay. So dia kena ulang balik lah wuduk dan solat. Wa iza lam ta'tad audad dam. Jika dia ni bukan adat dia pun, darah dia akan datang balik. Ba'dal inqitab bima yasa' wudu'an wassalah. Jika dia punya adat dia tu, darah tu balik dalam keadaan yang tempoh yang tak cukup lah untuk bukan tak cukup. Iza lam ta'tad. Jika dia tak Okay. Jika dia punya adat dia tu, dia lawan lah dengan yang atas tadi kan. Kalau yang atas tadi datang dalam keadaan yang singkat. Kalau bawah ni macam bima yasa'u wudu'an wassalah aw lam yukhbiruha 'arif bi'audihi an qurbin. Okay, betul. Kalau yang bawah ni dia tak tahu pun kan. Darah dia ni jenis yang datang dalam keadaan yang singkat ataupun tak. Darah dia ni mungkin datang lambat lagi, terputus ke dan sebagainya. Fala yajuz laha an tusalli bihadzal wudu. Maka tak boleh lah untuk dia ni solat dengan wuduk yang dia dah ambil tu. Okay. InsyaAllah. Jelas tak ke kurang? Kurang sikit Ulang balik. Boleh? Ulang balik. Okay. Boleh tu ulang balik? Okay, alright. Wa iza lam ta'tad audad dam ba'dal inqitab bima yasa' wudu'an wassalah. Okay, jika dia ni bukan adat dia, darah dia tu datang balik dengan tempoh yang cukup untuk wuduk dan solat. Maksudnya dia ni bukan adat dia lah. Ada tempoh yang cukup untuk dia ambil wuduk, ambil solat, lepas tu solat balik kan. Okay. Aw lam yakhbiruha 'arif bi'audihi an qurbin. Dan tak ada pun doktor, tak ada pun orang yang boleh mengesahkan dia punya darah ni boleh datang dalam keadaan yang cepat. Fala yajuz laha an tusalli. Maka tak boleh dia ni solat dengan wuduk yang dia dah ambil. Okay. InsyaAllah. Okay. Kalau tak faham, kita kena lukis. Ad-darsus sabi'. Bab yang ketujuh, al-mustahadah fil haid. Okay. Wanita istihadah dalam haid. Iza abarad dam aksar haid. Jika darah keluar daripada maksimum haid. Wahuwa 15 yawmain. Dia sebanyak 15 hari. Fafi hazihil halah tusammal mar'ah mustahadatan ikhtalata haiduha bil istihadah. Maka dalam situasi ini dinamakan wanita tersebut adalah wanita yang istihadah, bercampur darah haidnya dengan darah istihadahnya. Ni situasi dia adalah wanita ni dia dah datang haid, ni datang haid lah kan. Datang haid dan haid dia tu bersambung lebih daripada 15 hari. Okay. Situasi dia adalah wanita ikhtalata haiduha bil istihadah. Wanita yang bercampur darah haid dengan darah istihadah. Fahiyya, maka wanita tersebut imma an takuna mubtada'ah. Boleh jadi dia ni adalah mubtada'ah. Nanti tengok apa maksud mubtada'ah kan. Itnin au mu'tadah. Okay. Ataupun dia ni wanita yang mu'tadah. Wa kullum minhuma, dan setiap satu daripada mubtada'ah dan mu'tadah ini wahid taratan takun mumayyizah. Boleh jadi dia ni mumayyizah. Wa taratan takunu ghair mumayyizah. Dan boleh jadi dia ni mumayyizah. Talatah wa imma an takuna mutahayyirah wa sanufassil al-hadis anha insyaAllah ta'ala. Okay, maka kita akan tengoklah bentuk-bentuk yang ada. Okay. Sebelum masuk daripada bentuk-bentuk yang ada, penulis menjelaskan tentang al-farqu bainal mustahadah wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuh. Okay. Beza antara wanita istihadah yang bercampur antara darah haid dengan istihadah tu dengan wanita yang ada baki suci. Dia ada baki suci. Okay. Apa beza dia kan? Okay. La budda an nushira ila mas'alatin muhimmah.
Apa masalah muhimmah dia? Farqu tu lah. Al-farqu bainal mustahadah wa bainal mar'ah allati 'alaiha baqiyatut tuh. Okey. Wa zalika anna man ra'at aqallal haid. Okey. Dia adalah wanita yang melihat man ra'at aqallal haid wa au aksaruhu summa qata'a ad-dam summa 'ada ad-dam ba'da 15. Okey. Contoh. Wanita ni dia telah didatangi haid, sama ada si paling minimum ataupun maksimum, summan qata'a, kemudian darah dia tu terputus, jadi dia dah suci lah. Okay. Summa 'ada dam ba'da 15 min maji'ihi awwalan. Okay. Kemudian datang balik darah dia. Okay. Fahazihi laysat mustahadah. Okay. Wanita ni tak dikira sebagai dia bukan istilah dia lah, dia bukan panggilan dia wanita istihadah yang ikhtalata haiduha bil istihadah tadi. Tapi dia ni alaiha baqiyatut tuh. Okay. Dan dia adalah wanita yang ada baki suci. Darah yang keluar tu still darah istihadah. Cuma panggilan ataupun label wanita tersebut kita tak panggil dia istihadah yang ikhtalata dam ma'a haiduha tu. Faham ke? Dia dua kategori yang berbeza lah. Sebab dia ni, dia dah period, dia suci, cuma darah tu datang tak kena masa haid lagi. Jadi contoh, dia suci patutnya 15 hari. Dia datang pada hari suci yang ke-14, hari suci yang ke-13. Dia keluar darah time tu. Situasi dia ni, dia tak perlu merujuk kepada 7 bentuk yang ada kat depan ni. Faham ke? Dia istihadah beberapa hari, lepas tu bila dah masuk waktu haid dia, maka dia dikira sebagai haid lah. Macam tu, wanita yang baki suci. Okay. Wa hukmuha, dan hukumnya annaha tukammilu aqallut tuhri. Okay. Dia ni perlu sempurnakan baki suci yang ada kan. Bainal haidatain wa ma zada fahuwa haidun jadid. Okay. Maka yang lebih daripada tempoh suci tu adalah haid yang baru. Okay. Wa ilaika ba'dal amsilah, dan bagi kamu beberapa contoh. Okay. Dan kita ni ada sebutkanlah contoh wanita yang baqiyatut tuhri. Ra'ati imra'atun salasah ayyam daman. Kali ni kita tak buat carta pula kat depan kan. Okay. Buat sendiri. Okay. Ada yang nak tolong lukiskan tak? Ada? Okay, tak apa. Kalau ada yang rajin lukis kat buku dia, nanti boleh snap kan, send dekat dalam grup. Okay. Kalau cantik nanti kita bagi manis-manis kan. Tipi Naura bagi. Gora-gora. Okay, misal. Contoh dia, ra'atun salasata ayyam daman. Contoh wanita ni dia nampak 3 hari keluar darah kan. Okay, 3 hari keluar darah. Summan qata'a isnai asyara yauman. Kemudian darah dia terputus 12 hari. Okay, so dia suci 12 hari. Cukup tak tempoh suci dia? Tak cukup. Minimum suci berapa hari? 15. Okay, 15. Okay, kena cukup 15 dulu. Kalau situasi dia terputus 12 hari je. Summa ja'a dam salasata ayyam wa qata'a. Okay. Kemudian tiba-tiba keluar darah sebanyak 3 hari. Okay, kemudian terputus. Fasalasatul akhirah laysat haidah. 3 darah yang keluar yang akhir tu bukanlah darah haid. Bal dam fasad ataupun dam istihadah lah. Takmilah li aqalli tuhri bainal haidatain. Darah yang keluar pada tempoh suci. Dia adalah pelengkap lah bagi tempoh minimum suci, iaitu 15 hari. Wa huwa 15 yauman. Okay, itu situasi pertama. Maksudnya darah dia tu dia datang waktu tempoh suci. Maka tu adalah darah istihadah. Okay. Itnin misal law kanat adatuha 5 ayyam. Okay. Adat dia keluar darah 5 hari. Fara'at salasata ayyam daman. Tapi dia nampak 3 hari je darah dia bulan ni kan. So bulan lepas datang 5 hari. Bulan ni tiba-tiba 3 hari je. Summan qata'a 14 yauman. Okay. Kemudian dia suci 14 hari je. Cukup tak suci dia? Tak cukup. Tak cukup 15 hari lagi. Okay. Summa ada 4 ayyam wa qata'a. Kemudian datang balik 4 hari. Kemudian terputus. Okay. 4 hari. Okay, daripada 4 hari ni, berapa hari yang istihadah? 3. Tak, 1. Okay, 1 lah.
Okay, sebab kan dia dah suci, dia dah terputus darah tadi arba'ata asyara. Okay, main matematik malam ni. Okay. Okay, tak ada gambar kat depan. So kena kira laju sikit. Okay, insyaAllah. Semua pandai. Okay. Arba'ata asyara yauman, semua ada arba'ata ayyam wa qata'a. Fa yaumun minal arba'ah ayyam dan mufassal. Jawapan dia dekat sebelah je. Fa yaumun minal arba'ati ayyam dan mufassal. Satu hari daripada 4 hari yang datang tu adalah darah fasad. Takmila li aqalli tuhri ma'al arba'ati asyar. Fatusiru 15 yawman. Maka jadilah cukup 15 hari suci. Summa salasatul ayyam al-baqiyah haidun, jadi haid yang baru. Okay. Pandai semua orang. Okay. Hazihi ba'dul amsilah wa yuqasu 'alaiha ghairuha. Itulah beberapa contoh. Dan dikiaskan kepada situasi-situasi yang lain. Okay. Izan. Okay, kita akan masuk bab baru pula. Izan. Iza abara ad-dam 15 fahazihi mustahadatun ikhtalata haiduha bil istihadah. Turaddu ila ihda suwaril mustahadati as-sab'. Wahia. Okay. Oleh itu, ada pun begitu. Apabila darah haid melebihi 15 hari, iza abara ad-dam 15, melebihi 15 hari, fahazihi mustahadah. Maka ini adalah mustahadah. Mustahadah kategori apa? Kategori ikhtalata haiduha bil istihadah. Yang bercampur haidnya dengan istihadah. Sebab dia direct kan. Tak putus. Haid lepas tu istihadah. Okay. Turaddu ila ihda suwaril mustahadati sab'i. Mestilah kembali kepada salah satu daripada 7 bentuk ni. Jadi kena rujuk. Kena tengok. Kita ni kategori yang mana? Kategori 1 ke? 3 ke? Na'udzubillah 7. 5, 6, 7 tu adalah yang paling berat dan susah lah. Sebab tu kita ni sebenarnya kena take note warna, take note tempoh, take note masa keluar. Nanti kalau kita dah ada anak, kita kena ajar anak-anak kita bila diorang first day period tu rekod dan catat semua benda. Kita ni mungkin dalam kalangan kita ni mak ayah kita mungkin tak sempat nak menuntut ilmu, belajar kitab, mendalami. Jadi kita kena memulakanlah kepada generasi-generasi yang akan datang. Contoh bila anak keluar darah, terus catat first time dia macam mana. Keluar waktu bila, darah warna apa. Sebab in case kalau dia ni diuji dengan istihadah, kita boleh nak bagi solusi kat dia. Tapi kalau dia tak ingat, dia tak tahu, dia akan termasuk dalam kategori 5, 6, 7 tu. Kategori 5, 6, 7 ni adalah kategori yang sangat berat lah. Sebab dia tak ingat langsung. Ataupun dia ingat sikit je. Itulah. InsyaAllah kita mulakan. Sanubayyinu kullan min hal al-ain. Kita akan terangkan setiap satu daripada 7 ni. InsyaAllah. Awalan, al-mubtada'atul mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah. Okay, apa maksud mubtada'ah mumayyizah? Al-muradu bil mubtada'ah hiya allati awwalu mubtada'ah ad-dam. Wanita yang first time keluar darah haid. Okay. Biasa keluar darah first time umur berapa? Form 1. Oh, ada yang form 1. Okay. Sama darjah. Okay. Ada. Biasa kalau standard darjah 5, darjah 6, form 1 lah. Form 3 tu macam lambat sangat dah lah. Tingkatan 4. Oh, tingkatan 4 lambat lah. Tapi okay lah kan. Darjah 4 Oh, ada juga darjah 4, insyaAllah. Okay, yang penting cukup 9 tahun Komariah Takribiyah tu InsyaAllah. Okay. Al-muradu bil mubtada'ah hiya awal mabtada'ah ad-dam falam ya'tiha dam haidin min qabl. Tak pernah didatangi haid sebelumnya. Wal mumayyizah. Apa maksud mumayyizah? Hiya allati tara qawiyan wa dha'ifan. Nampak kuat dan lemah. Apa yang kuat, apa yang lemah kan? Darah. Okay, darah. Darah, dia boleh beza antara darah kuat dengan darah lemah. Okay, nanti kita tengok macam mana nak tentukan kuat atau lemah tu kan. Okay, apa hukum dia? Hukum dia adalah hukmuha annal qawiyya haidun. Qawi tu darah yang kuat itu adalah haid. Wad dha'if, dan darah yang lemah adalah wa in tala zamanu istihadah bi syurutin sayatil hadis. Okay, dia adalah darah istihadah dengan syarat-syarat yang akan disebutkan.
Okay. Wa dalilu ala annaha ta'mal bitamyiziha. Okay. Dalil untuk menggunakan tamyiz. Tamyiz ni adalah kita bezakan antara warna kuat dengan warna lemah kan. Okay. Apa dalil boleh untuk gunakan? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam di Fatimah binti Hubaish, kepada Fatimah binti Hubaish, allati kanat tustahad, yang diuji dengan istihadah kan. Okay. Iza kana damul haidah fa innahu damun aswad yu'raf. Okay. Jika darah itu adalah darah haid, fa innahu dam aswad yu'raf, maka dia adalah warna hitam yang dikenali. Fa iza kana kazalik fa amsiki anis salah. Jika darah kamu adalah seperti warna itu, warna hitam tu, fa amsiki anis salah, maka tahanlah diri kamu daripada solat. Wa iza kana al-akhar, jika warna darah tu adalah warna lain, fatawaddai, maka berwuduklah, wasalli, dan solatlah. Fa innama huwa irqun, maka ia adalah darah istihadah, darah dari pembuluh darah. Okey. Syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Okey. Syarat tamyiz ada 4. Lil hukmi bit tamyiz syurut 4. Okey. Hukum tamyiz, syarat tamyiz ni ada 4. Okey. Alla yanqusal qawi an aqallil haid. Darah yang kuat tak boleh kurang daripada minimum haid. Berapa minimum haid? Sehari semalam, yauman wa lailah. Okey. Fa inna qasa fa hiya ghairu mumayyizah. Jika kurang daripada sehari semalam, contohnya tak cukup 24 jam, maka dia tak boleh dikira sebagai mumayyizah. Okey. Syarat yang kedua, alla ya'bura al-qawi aksar al-haid. Darah yang kuat tak boleh melebihi tempoh maksimum haid. Berapa tempoh maksimum haid? 15 hari. Okey, darah kuat tak boleh lebih daripada 15 hari. Fa in abarahu falaysat mumayyizah. Jika melebihi maka dia bukan mumayyizah. Okey, yang ketiga, an la yanqusal dhaif an aqallit tuhri. Darah lemah tak boleh kurang daripada minimum suci. Maksudnya darah lemah tak boleh kurang daripada 15 hari. Okey. Wa huwa 15 yawman wa zalika in istamarrat dam. Dia ada syarat lagi kat belakang dia tu. Dia tak boleh kurang 15 hari jika istamarrat dam, jika darah tu bersambung, berterusan. Okey. Amma iza lam yastamir ka'an aqabahu tuhurun fala yushtarat hadha syart. Contoh, jika dia ni tak berterusan darah dia, maksudnya darah tu dia berhenti, dia suci lah. Okay. Darah lemah tu datang 10 hari. 10 hari darah lemah, lepas tu suci. Okay. Maka dia tak disyaratkan dengan syarat tersebut. Dia situasi dia kalau dia berpanjangan. Berpanjangan dan disambung lagi dengan darah kuat. Macam tu. Okay. Yeah. Kalau dia tak dia suci, tak perlulah syarat ketiga ni, tak perlu ada pun. Gitu. Dia gugur syarat ni. Okay. Contoh dia ada kat bawah. Misaluhu, law ra'at daman aswad 10 ayyam. Contoh dia nampak darah hitam 10 hari. Okay. Darah hitam nampak 10 hari. Summa 10 ayyam ahmar. Kemudian 10 hari darah merah. Summa qata'a dam. Kemudian darah dia terputus. Okay. Fa innaha ta'mal bitamyiz. Okay. Maka dia ni boleh beramal dengan tamyiz ma'anaqsid da'if. Dalam keadaan darah lemah dia tak cukup pun 15 hari. Li'anna dam lam yastamir. Kerana darah dia tak berterusan. Darah dia berhenti. Okay. Saya dia masih je boleh gunakan tamyiz. Cuma dia tak perlukan syarat ketiga ni. Okay. Syarat yang keempat. An yakuna dha'if mutawaliyan. Hendaklah darah yang lemah berterusan. Falau lam yakun mutawaliyan falaysa bitamyiz. Okay. Jika dia tak berterusan maka tak boleh dikira sebagai tamyiz. Wal murad bitawali ad-dhaif alla yatakhallalahu qawi. Okay. Dan yang dimaksudkan dengan dhaif kat sini adalah dengan yang dimaksudkan dengan tawali kat sini adalah tak boleh diselangi dengan darah kuat. Misal, law ra'at yawman aswad summa yawman ahmar summa yawman aswad summa yawman ahmar. Situasi dia contoh dia ni sehari keluar darah hitam, hari kedua darah merah, hari ketiga hitam balik, 4 merah balik. Okay. Situasi macam ni dia tak dikira mumayyizah.
Hakaza hatta jawazal 15 fahiya laysat mumayyizah. Dia bukan mumayyizah. Dia ada ittisalid dhaif kerana darah lemah dia tak bersambung. Okay. Hazihi hiya syurutut tamyiz fala yuhkam bitamyiz illa iza tawaffarat hazihi syurut. Okay, maka dia tak boleh berhukum dengan tamyiz apabila tidak menepati syarat-syarat yang berikut. Okay. Falau ra'at nisfa yawmin aswad summa atbaqatil humrah fata syartul awal. Okay. Jika dia nampak darah tu keluar separuh hari je, tak cukup 24 jam. Tak cukup yauman walailah. Okay. Kemudian keluar pula darah warna merah. Maka ni telah meliputi syarat yang pertama. Maksudnya syarat pertama tu dah terbatal lah. Maksudnya tak mengikuti, tak menepati syarat tu. Okay. Walau ra'at 16 aswad summa ahmar. Dia nampak darah hitam 16 hari. Kemudian keluar darah merah. Fata syartus sani. Terbatal lah syarat yang kedua. Tak menepati lah syarat yang kedua. Okay. Walau ra'at yawman wa laylah aswad summa 14 ahmar summa adal aswad wastamarra. Okay, ni situasi yang syarat ketiga tadi kan. Kalau dia nampak sehari semalam darah hitam, kemudian 14 hari warna merah, kemudian datang balik hitam dan hitam tu berterusan. Aizada ala 15. Okay. Situasi ni fata syartus salis. Maka terbatallah syarat yang ketiga sebab darah merah dia tu tak cukup 15 hari. Okay. Walau ra'at yawman aswad yawman ahmar fa kaza abadan ila nihayati syah fata syartur rabi'. Ni samalah macam tadi kan, tak boleh selang-seli. Okay. Wa innama ushturitat hazihi syurut liyumkina ja'alul qawi haidan wa dha'if tuhran. Okay. Syarat-syarat ni diletakkan untuk memastikan darah yang kuat adalah darah haid dan darah yang lemah adalah darah suci, darah istihadah. Okay. Misalun tatbiqi. Dia bagi contoh lah, contoh praktikal kan. Iza ra'atil aswad yawman wa laylah au aksar. Jika darah hitam keluar sehari semalam atau lebih, lebih lah daripada 24 jam. Summa tasala bihi ahmar qabla 15 sebelum berlalu 15 okay. Wajib 'alaiha an tumsik fi muddatil ahmar amma tumsik anhul haid. Okay. Dia situasi kan sebab budak ni dia first time period, first time haid. Okay. Jadi dia tak tahu pun dia ni dia akan istihadah, betul tak? Kalau kita first time period, darah kita keluar, kita tak akan expect pun je. Contoh kita hari first darah dia warna pekat. Hari yang kelima darah dia makin slow. Mesti kita macam expect macam, oh dah nak habis kot darah aku ni kan. Tapi situasi dia, adik ni tak tahu. Cik adik kan. Sebab adik ni first time kan. Contoh adik ni dia tak tahu pun. Adik ni dia tak tahu yang dia akan istihadah. Apa situasi dia nak buat macam mana kan. Wajaba 'alaiha an tumsik fi muddatil ahmar amma tumsik anhul haid. Dia ni kena iktibar diri dia ni masih haid. Selagi mana tempoh darah tu keluar tak lebih daripada 15 hari. Faham tak? Kan tempoh maksimum haid 15 hari kan. Jadi dia kena anggap diri dia tu masih haid lagi. Lihtimali an yanqati'al ahmar qabla mujawazatil majmu' 15. Kata kerana kemungkinan yang boleh darah dia ni terputus sebelum melebihi 15 hari. Okay. Fayakunul jami'u haidan. Okay. Maka keseluruhan darah dia tu boleh dikira sebagai darah haid jika tak melebihi 15 hari. Tak perlulah dia ni expect dia tu okay, cukup je 15 hari. Lepas tu dia pergi kira juga yang hitam tu haid, yang merah tu istihadah. Tak boleh macam tu. Okay. Dia hanya terpakai jika darah merah tu melebihi daripada limit 15 hari tu. Okay. Fa in jawaza 15 arafna hina izin annaha mustahadatun mumayyizah. Okay. Jika dah lebih 15 hari, barulah kita tahu dia ni istihadah mumayyizah. Sebab dia boleh beza warna darah dia. Fayakunu haiduhal aswad wa yakunul ahmar tuhran bisyurutis sabiqah. Okay. Lepas tu dia kena buat apa kan? Dia kena fa'alaihal ghus. Dia kena mandi akibal 15. Lepas je 15 hari tu dia kena mandi wajib. Wa tusalli wa tasum. Dia solat dan puasa. Wa taqdi salawati ayyamil ahmar. Dia kena qada solat-solat hari darah merah.
Sebab tu penting untuk catat warna darah. Penting untuk pastikan catat. Okay, hari ni warna apa yang keluar? Hari ni warna apa yang keluar? Jangan kita reka lah lagi untuk yang first time kan. Kat sini tak ada yang first time kan. Bakal-bakal ibu sekalian, adik-adik ke kan, adik-adik kecil. Nanti kita jaga apa? Mengajar dekat sekolah kafah, mengajar kat sekolah menengah, jadi warden ke kan. Siapa jadi warden? Siapa nak jadi warden? Okay. Jadi kita ni kena adalah pengetahuan dan kita kena bantulah anak-anak murid kita kan, mad'u kita. Okay. Wal aswad wal ahmad tamsilun faqat. Okay. Hitam dan merah ni hanyalah sebagai contoh. Wa illa fal i'tibar bil qawi wa dha'if kaifa kana kama sayati. Okay, akan diceritakan macam mana nak mengira darah kuat dan darah lemah lepas ni. Hadza hukmu syahril awal. Okay. Ni adalah hukum bagi bulan yang pertama kali datang period, first period dia kan. Fa amma syahrus sani wa ma ba'dahu fa idzan qalaba ad-dam al-qawi ila ad-dha'if lazimaha an taghtasila inda inqilabihi. Okay, bulan kedua bila darah dia tu berubah warna, dia wajib mandi time tu. Macam tadi kalau situasi yang bulan first time tu, sebab dia first time, dia tak ada adat, dia tak ada kebiasaan. So dia tak boleh anggap diri dia tu kena mandi wajib bila darah dia dah bertukar warna. Okay, bulan yang kedua, bila darah dia bertukar warna, dia kena mandi. Sebab atas adat dia bulan lepas dia istihadah. Macam tu. Okay. Wa tusalli wa tasum. Dan dia kena solat dan puasa. Wa ya'tiha zawjuha. Dan bolehlah untuk suami dia datangi dia. Wala yantazirul 15. Dan tak perlu tunggu sehingga 15 hari. Lianna arafna bisyahril madhi anha mustahadah. Fazahir anha fi hadha syahri kallazi qablah. Dan secara zahirnya, secara kefahaman dia, dia ni mesti sama akan cycle yang bulan lepas. Macam itulah. Okay. Al-qawi wa dha'if minad dima. Okay. Macam mana nak bezakan kuat dengan lemah? Okay. Wahid, tu'raful quwwah wa dha'if fi dima bil laun. Okay. Kuat dan lemah ni dikenali dengan warna. Kuat dan lemah dikenali dengan warna. Okay. Okay, warna. Fa'aqwahu, dan darah yang paling kuat adalah al-aswad, warna hitam. Okay, mesti ada terfikir ada ke warna hitam kan? Ada. Okay, ada kan? Yo, insyaAllah. Takkid. Tak kena kita takkid. Okay. Wa minhuma fihi khutut sud. Okay. Dan antaranya ada yang ada belang-belang. Okay. Jadi dia tak fully hitam. Dia macam mungkin sebahagian je kan. Contoh bercampur antara putih dengan hitam ke. Ada je. Okay. Fal ahmar. Kemudian warna merah. Fal ashqar. Ashqar warna apa? Perang. Okay, baik. Terbaik. Semua dah hafalan. Fal asfar. Kuning. Fal akdar. Keruh. Tak pelajar cemerlang saya malam ni Maisarah. Then tu'raful quwwah wa dha'fu bis sakhana. Bukan sakhana pemanas air tu Sakhana ni adalah ketebalan, kelikatan. Sakhin tebalan. Bukan kesin Okay. Wa birrihil karih, dan bau dia. Okay. Bau haid ni dia ada beza dengan bau istihadah. Bau haid biasanya dia lagi busuk, lagi kuat daripada darah istihadah. Darah istihadah ni dia macam darah luka sikit kan. Darah sakit macam tu. Okay. Kebiasaannya. Dan biasa darah haid dia lebih likat berbanding darah istihadah. Okay. Wallazi lahu salasu sifatin min launin wa sakhanah wa rihin karih yu'addu aqwa. Dan darah yang ada ketiga-tiga sifat, warna, kelikatan, ketebalan dan bau yang busuk, bau yang kuat, yu'addu aqwa, dikira adalah
darah yang paling kuat. Mimma lahu sifatain ka aswad sakhin muntin aqwa min aswad sakhin faqat. Dia kata hitam tebal berbau lebih kuat daripada hitam dan tebal sahaja. Contoh wanita ni dia darah dia keluar hitam je, tapi beza hitam likat dan berbau. Lepas tu hitam likat tapi tak berbau. Maka dia punya kuat tu berbeza dari segi bau. Dia berbeza orang lain lah. Kita pun kalau kita lain orang lain. Cuma Imam Syafi'i boleh kaji macam ni hebat Imam Syafi'i. Kalau lelaki cuba memahami perempuan Tapi kita hari ni kita masih lagi bercakap lelaki tak cuba nak faham wanita. Tapi ulama terdahulu cuba memahami kita. Allahu Akbar. Yang dirakaman minta maaf lah. Kemudian wa ma lahu sifatin aqwa mimma lahu sifatun wahidah. Fa in ta'adala ka aswad sakhin wa aswad muntin fal haidu huwal asbaq minhuma. Baru satu bentuk. Lagi 15 minit. Allahu Akbar. Sempat satu bentuk je kot malam ni Apa yang boleh? InsyaAllah. Dia kata kat sini ada pun begitu kalau untuk contoh wanita ni dia punya darah dia sifatun wahidah. Contoh inta adalah jika dibandingkan ka aswad sakhin hitam yang tebal wa aswad muntin hitam yang berbau. Fal haidu huwal asbaq minhuma. Sekejap. Tengok nota. Al-asbab minhuma tu maksudnya adalah darah yang keluar dulu. Maksudnya situasi dia jika dia punya darah tu keluar ada dua sifat je dan dua sifat tu sifat yang sama level. Hitam berbau, hitam likat. Jadi macam mana nak bandingkan mana satu kuat mana satu lemah? Mana yang keluar dulu tu adalah yang kuat. Yang keluar kemudian tu adalah yang lemah. Macam tu. InsyaAllah. Masuk perbahasan yang seterusnya. Iza ra'at ba'da dam al-qawi da'ifain. Jika selepas keluar darah kuat, dua warna lemah pula keluar. Contoh, hitam, merah, lepas tu coklat. Kuning pun boleh ke? Iza ijtama'a damun qawi wa da'if wa ad'af. Fal qawi ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwwah wa huwa ad-da'if haidun bi syuruti salasa. Jika berhimpun darah kuat, lemah dan paling lemah, ada tiga lah jenis. Fal qawi ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwwah wa huwa da'if haidun. Maksudnya darah yang kuat dengan darah yang tengah-tengah, maka dua tu dikira darah kuat. Darah yang ketiga yang last tu baru dikira darah lemah. Faham tak? Jadi dia hitam campur merah tu dikira kuat, kuning ataupun coklat tu dikira lemah. Macam tu. Tapi dia ada syarat. Ada syarat lagi. Syarat dia ada tiga. Syarat dia ada tiga. Yang pertama, ayyataqaddam al-qawi. Mestilah didahului dengan yang kuat. Jadi darah kuat tu kena datang dulu. Walau lam yataqaddam al-qawi fala yudammu ilaihi ad-da'if. Jika tak dimulakan dengan darah yang paling kuat, fala yudammu ilaihi ad-da'if, maka tak boleh digabungkan dengan darah yang second lemah. Yang second tu lah, yang kedua tu, warna merah.
Dan yang kedua, ayasluha ma'an lil haid. Mestilah bila digabung dua-dua darah tu, contoh warna hitam dan merah tu, masih boleh dikira sebagai haid. Bi an la yazida majmu'uha ala aksarihi. Tak boleh lebih daripada maksimum haid. Maksudnya darah hitam campur darah merah tak boleh lebih 15 hari. Dia mesti kurang lagi lah. Falau ra'ai asyratan sawadan summa sittatan humrah summa sufrah mustamirrah fahaiduha as-sawadu faqat. Gitu. Jika dia lihat 10 hari warna hitam, 6 hari warna merah, kemudian warna kuning yang berterusan, okay, fahaiduha as-sawadu faqat, maka haidnya hanyalah yang hitam. Sebab kalau campur 10 campur 6 berapa? 16. Okay, bila 16 lebih daripada maksimum haid. Okay. Liannahu la yumkin ja'alu sawadi ma'al humra haidan lianna majmu'aha yazidu an 15. Salasa ay yattasila bil qawi ad-da'if la al-ad'af. Okay. Mestilah bersambung yang kuat dan yang lemah. Saya bersambung antara darah yang first dengan darah yang second tu. La al-ad'af. Okay. Dan tak perlu pun untuk bersambung dengan yang paling lemah tu. Bi khilaf ma iza lam yattasi. Tapi macam mana situasi dia kalau dia tak bersambung kan? Ka khamsati sawadan summa khamsati syukrah summa humrah mustamirrah. Okay. Contoh situasi dia 5 hari hitam, lepas tu 5 hari coklat, tiba-tiba merah pula yang berterusan. Maksudnya yang second darjat darah tu, second level lah darah tu, dia terpisah daripada warna hitam tadi, yang paling kuat tadi, diselangi dengan darah yang paling lemah pula kan. Hitam, coklat, merah pula. Ataupun contoh lain, khamsata aswad, 5 hari hitam, summa khamsata asfar, 5 hari kuning, summa ahmar mustamirun, kemudian merah pula. Fa fi hatainil mas'alatain haiduha as-sawadu faqat. Dalam situasi dua masalah ni, haidnya hanyalah yang warna hitam sahaja. Okay. Wa hadza huwa ma'tamadahu al-alamah ar-Ramli. Ini adalah pandangan Imam ar-Ramli. Jadi dua pandangan kat sini. Kalau pandangan Imam ar-Ramli dia kata haidnya yang hitam tu sahaja. Okay. Tapi Imam Ibn Hajar kata i'tamada fil mas'alatil ula anna haidaha as-sawad ma'a syukrah wa fi tsaniyah aswad ma'al asfar. Kalau Imam Ibn Hajar dia berpandangan boleh untuk gabung hitam dengan coklat tadi, hitam dengan kuning tadi, walaupun dia menyelangi kan. Pandangan Imam Ibn Hajar. Okay. Beza Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Nak ambil yang mana? Boleh mana-mana. Sebab dulu Imam Syafi'i punya mazhab. Okay. Dan dia tak sebutkanlah mana satu yang lebih rajih. Okay. Min masaili tamyiz. Panjang yang nombor satu ni, kategori satu. Cakap cukup satu je malam ni. Allahu Akbar. Okay. Antara contoh-contoh masalah tamyiz. Okay. Masalah yang pertama adalah masalah 888. Okay. Masalah 888. Okay. Ra'at samaniyah aswad, summa samaniyah ahmar, summa samaniyah aswad. Okay. Apa sih? Macam mana nak tentukan haid dia ke, istihadah dia ke? Okay, 888. Fahaiduha as-sawadul awal bil ittifaq. Okay, maka haidnya adalah yang hitam yang pertama sahaja secara ittifaq. Sebab apa? Sebab apa yang 8 yang hitam sahaja? Kenapa tak digabungkan 8 dengan merah? 8 campur 8? 16. Lebih daripada 15 hari. Okay, maknanya yang kena main matematik sikit kan. Okay. Situasi yang kedua, 777. Okay. Masalah kedua, masalah 777. 777. Kenapa 7 kan? Sebab lau ra'at sab'ah aswad. 14. 7 hari nampak hitam, 7 hari keluar darah merah, 7 hari hitam balik. Sebab tu panggil 777. Tadi 8 hari kan. Ni 7 hari, 7 hari, 7 hari.
Okay. Fayara ba'duhum inna haidaha al-aswad. Maka pandangan sebahagian ulama bahawasanya haidnya hanyalah yang hitam sahaja. Okay. Ini adalah pandangan Imam Ibnu Hajar. Okay. Wa yara ba'duhum ala anna haidaha sawad ma'al humrah. Okay. Ada yang berpandangan bahawa pandangannya ada yang haidnya adalah sawad campur merah. Hitam campur merah. Sebab 7 campur 7 14. Okey. Itu adalah haid. Wajara alaihi Ibnu Suraj. Pandangan ini adalah pandangan Ibnu Suraj. Wa'tamada hadza al-alamah ar-Ramli rahimahullah. Ini adalah pandangan Imam ar-Ramli. Okey. Wal farqu baina hatainil mas'alatain wa baina mas'alah man ra'a yawman wa layla aswad summa 14 ahmar summa aswad bi annaha ghair mumayyizah. Okey, apa beza dua masalah ni dengan masalah yang sebelum ni kita dah tengok kan? Dia datang haid warna hitam tu sehari semalam. Kemudian 14 hari warna merah. Kemudian summa aswad bi annaha ghair mumayyizah. Okey. Kemudian datang warna hitam. Perbezaan. Okey. Okey. Dia hitam sehari semalam, kemudian 14 hari warna merah, kemudian hitam datang balik. Okey. Hitam datang balik. Dan tapi dia ni tak boleh menggunakan tamyiz. Dia tak boleh menggunakan tamyiz. Okey. Apa beza dia kan? Anna dam fi hadhihi al-mas'alah lam yanqati. Darah dalam situasi yang ni tak terputus. Bal istamarra bi an zada ala 15. Okey. Okey. Okay. Saya darah dia ni bahawa dalam contoh ini darah ni tak berhenti. Keluar terus hingga lebih daripada 15 hari. Sedangkan dalam dua permasalahan yang ke atas, darah dia ni berhenti sebelum itu. Okey. Bidalil annahu lam yuqayyid al-aswad bi'adad muayyan bikhilaf mas'alatain as-sabiqatain fa inna ad-dam fihi ma inqata'. Okay, kalau situasi yang man ra'a yawman layla aswad summa 14 ahmar summa aswad ni, aswad dia ni tak tahu berhenti bila. Dia mustamir. Dia berterusan. Beza dengan situasi 888, 777 tu. Okay, 888, 8 hari berhenti. 777, 7 hari berhenti. Okay. Kalau situasi bawah ni, hukum dia tak boleh guna tamyiz. Dia tak dikira sebagai tamyiz. Kalau yang ke atas, dua masalah atas ni, dia boleh guna tamyiz sebab dia darah dia terhenti. Macam tu. Pening sikit kan? Sikit. Tapi kena lukis. Dia kena asingkan, kena tunjuk dalam rajah, baru kita boleh nampaklah perbezaan satu-satu. Ya, macam tu. Okay. Kemudian masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, lau ra'at yawman aswad, summa yawman ahmar, summa yawman aswad, summa yawman ahmar. Oh, terus. Okay. Dia nampak warna merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Lepas tu hitam merah. Wa hakaza rabi'an wa khamisain. Rabi'an wa khamisain. Okay. Summa ba'da hazihi 10 ayyam. Okay. Benda ni dia berterusan sehingga 10 hari. Okay. Aswad. Summa ba'da hazihi 10 ayyam aswad. Berterusan sehingga 10 hari. Okay. Kemudian lepas 10 hari tu keluar warna hitam. Summa ahmar istamarra. Kemudian merah tu berterusan. Okay. Fahiyah mumayyizah. Maka dia adalah wanita mumayyizah. Okay. Amaran terakhir. Okay. Baik. Kita selesaikan sampai sini je. Wal ahmal akhir istihadah.
Okay. Hukum dia adalah fal aswadul awal wal akhir wa ma bainahuma haidun. Hitam yang pertama dan terakhir dan antaranya adalah haid, wal ahmar al akhir istihadah. Dan merah yang terakhir itu adalah istihadah. Kenapa situasi ni tiba-tiba boleh pula macam ni kan? Ada terfikir tak? Tak. Sebab tadi kan kata kalau selang-seli hitam merah tak boleh dikira tamyiz kan? Okay. Tapi situasi ni apa beza dia dengan yang hitam merah tadi? Sebab apa? Sebab ada merah berterusan. Kat akhir dia. Okay. Pelajar cemerlang kedua kita malam ni. Ustazah Atira. InsyaAllah. Okay. Sebab ada merah berterusan dekat akhir dia tu. Okay. Jadi bila situasi macam ni, dikira yang hitam, yang di antara hitam awal dan hitam akhir tu adalah semua haid. Manakala merah yang berterusan ke akhir tu adalah istihadah. Okay. Begitulah untuk mubtada'ah mumayyizah. Dan situasi mumayyizah ni dia tak terpakai dekat mubtada'ah sahaja. Situasi mumayyizah ni dia terpakai juga dekat mubtadah. Sebab dia mumayyizah kan. So situasi dia boleh membezakan antara darah kuat, darah lemah. Okay, sebagainya. Okay. Sebenarnya nanti bila kita masuk mubtadah mumayyizah tu dia akan sebut hukum dia sama je macam mubtada'ah mumayyizah tu. Cuma berbeza sebab dia dah ada adat. Ada tambahan sedikit lah. Okay. Itu sahaja untuk malam ni, insya-Allah. Ana serahkan balik lah kepada MC.